Umi Aida Izara Raisya pertahan Puteri Balqis. Dia tak pernah kacau orang, dia anak yang baik. Pelakon Datin Seri Umi Aida dan Izara Raisya tampil menyuarakan sokongan terhadap aktris muda berbakat besar Puteri Balqis. Menerusi hantaran di tweet, pemilik nama Umi Kalsum Rahmat ini meminta agar mana-mana pihak tidak mengganggu Puteri Balqis maupun keluarganya. Tambah Umi lagi dalam hantaran yang sama, dia amat menyayangi Balqis dan menyifatkan remaja itu sebagai seorang pelakon yang hebat serta mempunyai kepribadian yang baik sebagai seorang anak. Manakala di platform yang sama, pelakon Izara Raisya turut tidak ketinggalan memberikan sokongan selain mengakui bahawa dia sangat melindungi terhadap individu yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Terdahulu, Puteri Balqis menyeru nama pelakon Mia Sarah Nasuha ekoran dakwaan terpalit dengan isu memburukkan keluarganya. Dakwa Akish, Mia turut memburukkan ibunya secara terbuka selain meninggalkan tanda suka pada komen berunsur hinaan. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.